Malam ni adalah malam yang sangat genting dan penting sekali. Information yang bakal ketua kita, Abang Jenggo kita akan umumkan, bagi tahu kepada saudara-saudara di luar sana. Kita termulakan juga podcast kita pada malam ni. Saya banyak benda perkara penting seperti mana yang dibincangkan dan seperti mana yang dah di plan oleh Abang Jenggo untuk bagi tahu kepada semua khalayak umum dan kepada follower-follower beliau di luar sana, termasuklah di benua Afrika dan di seluruh serata dunia. Terima kasih kepada mereka-mereka yang menonton. Okey, seperti mana yang kita janjikan, teruskan menonton, teruskan share-share. Okey guys, pada malam ini saya bersama dengan Abang Jenggo kita. Malam ini adalah malam yang boleh dikatakan korang baru tahu apa jawapan dia. Selama ini Abang Jenggo nak bagi tahu pasal perkahwinan beliau sebelum ni. Sebab baru-baru ni kita digempar-gempurkan di mana Abang Jenggo bakal berkahwin dengan seorang wanita, seorang wanita yang bernama Kamisah. Entah macam mana baru-baru ini Kamisah hilang begitu saja. Lalu Suzy terus maksudnya Suzy masuk tiba-tiba, sehingga selepas pada tu terus tak tahu jadi apa. Pada malam ni lah saya nak kupas dan tanya serba-serbi soalan-soalan yang boleh dikatakan soalan yang panas lah. Baru-baru ni Abang Jenggo bagi tahu dekat kita orang dan seluruh peminat-peminat Abang Jenggo di Nusantara, di mana Abang Jenggo nak berkahwin dengan Kamisah. Dan pada malam tu masa kita buat live, Abang Jenggo tunjuk muka Kamisah tu, wajah Kamisah yang boleh dikatakan ala-ala macam model dan pramugari emas airline. Pada malam tu masa Kamisah bakar sate tu. Dan selepas pada tu, masa kita live kali kedua, Nisa masuk yang menyatakan dia ex Abang Jenggo. Kemudian tiba-tiba Suzy masuk wasabi Abang Jenggo, sehingga membuatkan Abang Jenggo lost sekejap Kamisah. Lalu Kamisah menyepi dan terus hilang, menjauhi diri. Kemudian tiba-tiba Abang Jenggo dah nak berkahwin dengan Dan. Jadi macam mana Abang Jenggo? Boleh Abang Jenggo terangkan sikit? Saya nak berkahwin tu memang boleh katakan tidak main-main lah. Kami serius. Serius okey. Sebab apa? Saya dah tengok banyak perempuan ni selalu memainkan perasaan saya saja sebelum ni. Perempuan bermainkan perasaan Abang Jenggo, okey? Tak kira lah sama ada yang alam nyata ataupun alam TikTok. Dia alam TikTok lah. Jadi kepada perempuan-perempuan yang dalam TikTok ke apa ke yang ada memainkan perasaan saya tu, okey, terima kasih banyak. Lepas ni korang jangan menyesal. Korang jangan menyesal kalau aku dah berkahwin nanti pada bulan 5 nanti, insyaAllah. Bermakna abang bagi tahu warning kepada perempuan-perempuan di luar sana yang pernah memainkan Abang Jenggo supaya jangan menyesal. Ya, jangan menyesal lepas ni. Sebab tak jumpa dah. Sebab apa? Kalau aku buat live pun, aku buat live dengan bini aku lepas ni, kalau aku dah kahwin. Takkan aku nak buat live seorang diri tadi, aku buat live dengan bini aku lepas ni, kan? Abang Jenggo live dengan bini kan? Memang betul. Aku akan berkahwin. Walaupun pun terjadi aku tak nak berkahwin. Aku nak berkahwin dengan ceng rahsia. Berkahwin dengan ceng rahsia? Ya. Bermakna ceng tu abang tak nak bagi tahu lagi lah, umum kat. Tak nak bagi tahu siapa-siapa lagi. Okey bang. Bakal pengantin abang yang ceng ni bagaimana dia punya rupa bentuk? Kulit dia memang putih. Apa yang putih bang? Putih kulit dia. Kulit dia putih kan? Ya. Adakah putih dia tu macam mana? Putih macam saya punya ni ke ataupun? Putih macam ni. Astaghfirullahalazim, putih macam. Ya. Lepas tu yang kedua, saya nak bagi tahu pengantin bakal pengantin perempuan ni. Okey. Berat badan dia 75 kg. Berat badan dia? Yes. Berat badan dia 75 gram. Ya, 75 kg. Kalau 75 kilo bermakna adakah dia cabi ataupun dia macam mana? Cabi sikit. Dia cabi sikit ya. Tinggi? Tinggi dia 160 lah. Saya target 160. Tapi abang tinggi sikit pada dia kan? Ya. Kita orang kat sini nak tahu. Saya tak ada bagi tahu yang lain-lain tu. Yang lain-lain saya tak bagi tahu. Tak ada bagi tahu. Tak ada bagi tahu. Itu saja penggambaran yang saya bagi tahu anda. Penggambaran dia.
gambaran wajah dia. Penggambaran wajah dia lah. Gambaran wajah dia, saya bagi tahu itu saja. Adakah dia hidung mancung juga? Hidung tak macam. Hidung tak mancung lah. Pipi dia gebu? Gebu sikit. Gebu sikit kan? Ya. Bakal Abang Jenggo ni memang sungguh-sungguh misteri dan Ya, misteri. dia ke ataupun macam mana? Memang dia bekerja. Pekerjaan pertama dia cleaner. Kerjaan pertama dia cleaner lah. Cleaner sekolah. Cleaner Tak. Orang tu kalah ni? Dia lapar lah, tak apa. Kita maafkan. Dia nak kahwin dengan aku. Yang betul-betul setia nak jadi bini aku. Untuk cinta Abang Jenggo ni adalah perempuan yang betul-betul serius. Yang betul-betul serius lah. Maksudnya macam kalau sekiranya perempuan duduk balik. My God. Jadi kalau tak sedia buat apa? Kan? Kita minta maaf ha? Minta maaf semua. Aku nak sedia saja. Sedia saja aku nak. Lain tak nak.